Hai guys, Assalamualaikum. Saya Eddie. Nampak ni Proton S70. Absorber dia lembut, dah settle, body roll pun dah kurang. Tapi saya bukan nak cerita pasal S70. Saya nak berceritakan tentang sebuah kereta iaitu Mercedes W205 yang datang daripada KL juga. So kereta W205 ni mengalami masalah absorber yang lembut. Bila bawa, owner cakap bawa tak sedap. Jadi bila saya test, betul, memang tak sedap. So bila tak sedap tu, kita bawa masuk dekat tester mesin. So bila masuk dekat mesin, you guys boleh nampak depan kiri 30, depan kanan 32, belakang kiri 28 dan belakang kanan 28. So bacaan dia memang tinggi guys. Dengan untuk kereta Mercedes W205 yang sedap, yang comfort, yang lawa ni, jarang dapat 205 warna merah tau. Jadi bila keadaan macam tu, bawa tak sedap, dah dapat keputusan, kami tu masuk dekat tester, masuk dekat hoist, buka ke 4 batang, cuba tekan. Dekat sini you guys boleh nampak pomen kami tekan memang lembut guys 205 ni. So sebab itulah owner cakap bawa tak sedap. Jadi dengan kita ambil sedikit masa, kita check semua parts wear and tear dia. Ada certain parts yang rosak, macam mounting semua ada yang rosak. Jadi kita ambil masa untuk refurbish absorber 205 ni kepada 40% skipper. So bila dah siap semua, kami minta pomen kami tekan secara manual. Dekat sini you guys boleh nampak, nak tekan pun na'udzubillah memang seksa. Tetapi jangan risau, dia takkan hilangkan comfort you guys. Jadi dah siap semua, dah siap refurbish, kami pun mulakan proses pemasangan depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan. Dah siap je kereta ni, saya pun ambil kereta ni, saya pergi test. Saya rasa kereta ni jadi compact, jadi padat, dan bumper pun sedap. Sebab apa? Absorber dia kita dah keraskan 40% daripada yang asal dan mengikut keberatan kereta. So bila dah siap semua, saya dah test, dah padu semua, baru saya masuk tester mesin untuk kita test berapa bacaan ground contact yang menyebabkan kereta ni jadi sedap. So, depan kiri 13, depan kanan 15, belakang kiri 14, belakang kanan 14. Bacaan semuanya di bawah 20 guys. Baru kereta tu stable. Jadi itulah dia cerita yang saya dapat kongsikan untuk hari ni. Saya review kereta Mercedes W205. So insyaAllah kepada you guys kat luar sana yang nak tahu lebih lanjut, lebih detail, senang je. Nak booking slot ke, masuk kat link bio saya ataupun Roger nombor yang tertera di paparan skrin. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kita kena kekalkan original absorber. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.